sedar aku keliru setelah kau menghilang. Kenapa tak beritahu Mama? Sikit je, Ma. Lagipun Alhamdulillah, Nia dah sihat, dah okey, dah selamat dah. Risau Mama dengar tau. Angah ada datang? Ada Kak Long? Dia mesti risaukan Nia tu. Ni, Mama dengan Kak Long duduk mana? Rumah adik Mama. Alah, dekat sini je. Saya minta dia dulu kan? Terima kasih sebab datang melawat saya. Sama-sama. Nanti jangan lupa makan ubat tau. Semoga awak cepat sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu Nia? Tu. Polis. Pegawai polis yang selamatkan Nia. Nia, Mama rasa tak sesuai nak cakap hal ni. Tapi Mama nak kena cakap juga. Kenapa, Mama? Mama dengan Kak Long datang ni ada hajat Nia. Ma, kalau Mama nak bagi tahu hajat yang Ayah dah bagi tahu Nia, jawapannya tetap sama, Ma. Nia, kami tahu hati Nia dah terluka. Tapi kami datang sini cuma nak betulkan semuanya, Nia. Hati Nia dah lama terubat dah, Kak Long. Nia dah lupakan dah semuanya. Dan sekarang ni pun Nia dah ada berganti dah. Kak Long faham. Adik Kak Long tu memang jahat. Ni bukan soal jahat, Kak Long. Tapi adik Kak Long tu dah pernah pijak maruah Nia seteruk-teruknya. Nia, Mama bukan nak memaksa. Cuma Mama kesiankan Angah. Habis siapa nak kasihankan Nia, Ma? Nia, Abang janji Nia, Abang akan bahagiakan Nia. Ma, kalau Mama dengan Kak Long datang sini nak jenguk Nia, Nia hargai sangat. Terima kasih sangat. Tapi kalau Mama nak Nia terima Nazir semula, Nia tak boleh. Nia minta maaf, Ma. Tak apa, Nia. Mama faham. Mama tak salahkan Nia. Abang dah pilih Yasmin kan? Jadi bahagiakan Yasmin, lupakan Nia. Jangan kacau Nia lagi. Nia tak nak dah dekat Abang. Abang akan tunggu Nia. Sekati Abang lah. Abang nak tunggu Nia lama mana pun, tunggulah. Nia takkan balik-balik pada Abang sampai bila-bila. Alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa, kan ku serah segalanya padamu. Bahagianya rasa yang ku rasakan, hanya kau dan aku ada di situ. Bulan madu di langit biru, kau ciptakan surga untukku. Biarkan ku jadi ratumu. Aku ingin dipelukmu. Aku hanya mahu hanya kamu. Aku inginkan cintamu, karena kamu segala. Pagi aku rasa Satu je ke? aku jangan aku ni hari makan kat luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nombor satu, Kak. Ayolah, kamu tahu tak? Cikgu yang siwa dekat kampung ni sesat. Eloklah pun sesat. Malas lah cakap pasal cikgu tu. Kenapa semua orang asyik nak cakap pasal cikgu tu je? Masalah. Baiklah kamu cakap macam tu. Pak Kak, tak berikan satu untuk marah ke? Marah kamu
pergi hospital. Kita? Marah sakit ke? Tadi Pak Akub terserempak dengan dia. Dia kata dia nak pergi hospital hantar makanan kat cikgu tu. Hai, tenang sangat ke sampai nak kena hantar makanan? Dah nazar sangat. Hai, mestilah dia hantar. Kan cikgu tu bakal menantu dia. Berangan je lah bakal menantu. Dah lah Kak, kira berapa saya punya? RM4 je. Ambil dah lebih. Betul ke ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kenapa daripada dulu kau je yang menang ni? Kenapa kau je? Daripada dulu sampai sekarang. Kau pun samalah Nazir. Tak. Aku tak boleh biarkan kau menang. Aku tak boleh biarkan kau menang, Nia. Aku kena buat sesuatu. Aku tak akan biarkan kau dapatkan Nazir. Tak. Assalamualaikum. Kemasnya rumah. Pandai kemas rumah. Rumah kan tempat kita istirahat. Kenalah kemas, bersih. Rimaslah ayah kalau rumah berselerak. Tak tenang rasanya. Kalau arwah mak masih ada, mesti lagi best kan? Rumah ni lagi berseri-seri. Nia rindukan mak? Ayah. Ya. Ayah tak nak ke kahwin lagi? Tak naklah ayah. Nak buat apa? Ayah selesa dengan hidup ayah sekarang ni. Nak buat apa pula? Supaya ayah ada peneman lah. Ayah tak bosan ke hidup macam ni seorang-seorang? Tapi ayah kan ada Nia. Nanti Nia dah kahwin. Bolehlah ayah main dengan cucu ayah pula. Sama je lah. Kahwin apanya? Calon pun tak ada nak kahwin. Dekat hospital hari tu, dua orang tu siapa dia? Kawan je lah. Kawan. Lama-lama kahwin lah tu. Tak adalah kawan je lah, ya. Yalah. Ayah nak pergi solat dulu. Oh ya, Nia kan dapat cuti 2 hari lagi kan? Rehat betul-betul tau. Jangan nak buat apa-apa pula. Okey, ni. Kejap lagi ni nak masak. Ayah nak makan apa? Cakap je. Tunggulah ayah habis solat dulu. Kita masak sama-sama. Nak tolong Nia masak? Yelah kan anak ayah dekat rumah. Okey. Sekejap tau. Kamu ni dah kenapa, Ila? Datang sini nak marah-marah. Sampai hati Marah kan? Sampai hati apa ni? Apa yang aku dah buat dekat kamu? Marah dah janji nak jodohkan Ila dengan Abang Fahri. Kenapa sekarang berpaling arah dekat cikgu tu pula? Aduh, sejak bila pula aku ni jadi mata angin boleh berpaling-paling arah? Mentang-mentang lah Ila ni cikgu tadika je. Cikgu tu cikgu sekolah menengah. Ila. Mak Raha ni tak kisah pun siapa yang jadi menantu Mak Raha tau. Dan aku pun tak pernah berjanji dengan kamu yang kamu ni ada jodoh dengan Fahri. Aku kata cuma insya-Allah. Habis tu, sekarang tak ada jodoh lah. Allah, hai kamu ni kenapa, Ila? Jodoh tu semuanya di tangan Allah, bukan tangan kita. Marah memang pilih kasih. Abang Fahri pun sama. Okey, so kau apa cerita? Sekejap je. Seminggu je. Lepas tu aku kena fly balik sana semula. Alah, kejapnya.
Kau pun cuti 2 hari je. Mana sempat kita nak luang masa sama-sama? Ni. Tak sangka akhirnya kau nak pelamin juga kan? Alhamdulillahnya, berkat doa kau juga. Kalau tak, aku jadi andatu lah, Mam. Alhamdulillah, aku seronok sangat happy sangat untuk kau. Ceritalah sikit pasal Tuan Fahri kau tu. Aku nak dengar. Tuan Fahri tu, bagilah Hin macam mana pun, tetap macam tu je dia, beku. Kau yang tak pandai. Kau kenalah pandai sikit-sikit. Apa pula? Ni dah. Tak nak cerita pasal dia. Sekarang ni, jom kita masuk dalam. Aku masak special untuk kau. Jom. Masak apa? Masak biasa. Ya Allah, sedapnya. Betul tekaan aku. Kau ada dekat rumah Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Saya nak pakai tudung kejap. Assalamualaikum. Lah, Elvin ke? Saya ingatkan siapa lah tadi. Cikgu Alisa, Cikgu Hania ada rumah? Oh, Cikgu Hania. Dia tak ada. Dia balik kampung tu dekat Perak. Ada apa awak cari dia? Ingatkan ada. Tak ada apa. Sebab dah lama tak nampak dia kan. Jadi saya singgah untuk tengok dia sihat ke tak. Tuan Fahri. Assalamualaikum. Salam. Cikgu Alisa, ni Mak ada kirimkan kuih sikit untuk Cikgu Alisa dan Cikgu Hania. Terima kasih. Sedapnya kuih bingka ni. Favourite saya ni. Nanti bolehlah makan sekali dengan Cikgu Hania. Sekejap lagi. Hania tak adalah. Dia balik kampung. Cikgu Alisa, ya ke? Dah lewat dah. Cikgu Alisa, Fahri, saya balik kafe dulu ya. Macam tu saya pun gerak dulu ya. Kepala dah ni. Waalaikumsalam. Untunglah engkau ni ah. Dua-dua tergelikan dekat engkau. Termasuk Nazir tu. 3 orang. So, Nazir masih ganggu kau? Masih, Ayu. Apa lagi dia nak? Entahlah. Aku ni malas tau nak bergaduh dengan Yasmin tu. Bukan salah kau punya. Nazir yang cari kau lagi, itu maknanya dia sendiri yang tak pandai jaga suami dia. Aku ni dah tak nak lah ambil tahu pasal diorang tu. Kalau boleh, aku nak hidup tenang je. Dengan Tuan Fahri? Tapi dia belum tentu nak dekat aku. First time aku tengok kau macam ni ya. Tapi prinsip aku satu je, Ayu. Aku takkan ambil hak orang walaupun aku jatuh cinta dekat orang tu. Takkan. Faham? Sebab aku percaya jodoh, pertemuan, ajal ni semua dekat tangan Allah yang sentiasa memerhatikan kita. Dah lama kan? Kita tak tengok langit macam ni. Tenang je. Yelah, mana tak lamanya. Dah kau tu asyik tengok langit dekat Ozi je. Tak nak lah. Tak samalah tengok langit dekat Ozi tu. Sebabnya tak ada kau. Eleh, yelah tu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Yasmin. Ma, tolong Min, Ma. Kenapa ni? Min tak nak berpisah dengan Nazir. Tolong Min, tolong Min. Sabar, Yasmin. Kita bincang benda ni elok-elok, ya? Min tahu Min banyak buat salah. Tapi Min nak berubah. Ma, tolong Min, Ma. Min tak nak kehilangan dia. Min sayang sangat dengan Nazir. Ya, Mama faham. Mama pun tak nak rumah tangga korang jadi macam ni. Mama tolong Min, ya. Mama tolong pujuk dia. Yasmin.
Mantau kita baik terus ke? Ya, Corporal. Kita balik. Kita ada tugas kan? Tak boleh merayap. Faham, Tuan. Saya dapat arahan untuk hantar Katie ke Tanjung Malim. Kes di Perak, betul? Betul, Tuan. Sebaiklah Perak dengan Selangor tak jauh, Tuan. Betul ke tak nak ayah hantarkan ni? Betul. Tu Ayu nak hantar Nia. Tak apalah kalau macam tu, bukan apa. Ayah risaukan Nia je. Ayah tak payahlah risau. Okey, Nia minta maaf. Okey, selalu sangat buat ayah risau. Tapi kali ni Nia janji takkan buat ayah risau lagi. Okey? Nia ni kan suka sangat berjanji tau. Lepas tu buat lagi. Suka sangat bagi ayah susah hati. Ha, tu Ayu dah sampai. Nia pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Naik dulu tau. Jaga diri tu. Ya. Bye. Ya Allah ya Tuhan. Ayu. Ayu minta maaf. Ayu minta maaf dengan Ayu. Ayu tak boleh banyak buat salah dengan Ayu. Tolong jangan tinggalkan Ayu. Dah lambat, Amin. Kalau Ayu nak kahwin dengan Nia, Ayu izinkan. Betul ke apa yang dengar ni? Betul Ayu ikhlas. Ayu ikhlas lagi pun Nia kan kau baik Ayu. Tak salah kalau Ayu bermadu dengan dia. Min, you faham tak apa you cakap ni? Ayu faham dan Ayu ikhlas. Tapi tolonglah jangan tinggalkan Ayu. Jadi you sanggup bermadu dengan Hania? Ayu sanggup. Tolonglah, Ayu sayang sangat dengan Ayu. Tolong jangan tinggalkan Ayu. Nantilah I fikir-fikirkan. Yo, kita balik rumah kita. Kak Long, kenapa tak turun? Kak Long malaslah, Mama. Kak Long tak boleh nak tengok, nak jumpa perempuan tu. Tak baik Kak Long cakap macam tu. Dia nak apa, Mama? Dia datang nak pujuk Angah. Dia cakap dia sanggup bermadu dengan Hania. Belum tentu lagi Nia tu nak balik dengan Angah. Kak Long turunlah kejap jumpa Yasmin tu. Kak Long tak bolehlah, Mama. Kang Kak Long gaduh kat sini pula. Suka hati Kak Long lah. Mama nak ke dapur. Nak masak bubur. Nanti kita makan sama ya? Yelah. Minta maaf tau, Ma. Kak Long memang tak boleh nak tengok perempuan tu. Hati Kak Long ni sakit sangat. Baru sekarang nak menyesal. Dah terlambat, Yasmin. Bang, nak cincau 2? Berapa?
RM7. Berapa tadi? RM7. 7. Cikgu, ada apa-apa yang tak kena ke? Tak. Macam mana Tuan boleh ada dekat sini? Magic. Kalau cikgu nak tahu, saya ni kawan David Blaine. Pandai Tuan Fahri buat lawak kan? Betul lah. Saya boleh buat magic tau. Magic? Okey, kalau macam tu saya pun nak buat magic lah. Saya nak buat magic masuk dalam hati Tuan Fahri. Air. Belanja. Terima kasih. Sama-sama. Saya daripada IPK Perak tadi ada urusan. Ni on the way balik Selangor ni, saya singgah kejap lah makan kat sini. Oh, ingat ke pergi Perak nak melisik saya? Melisik cikgu? Untuk jadi suri hati Tuan? Yes. Ini cikgu nak balik ke Selangor ke? Tuan suka macam ni kan? Bila saya cakap topik ni, Tuan mesti tukar topik lain. Sebab topik yang cikgu cakap tadi tu saya masih belum belajar lagi. Malaslah. Ni cikgu dengan siapa ni? Seorang ke? Saya? Ha. Tak. Saya dengan seseorang yang sangat istimewa. Oh iya ke? Kalau macam tu, saya minta diri dulu lah. Sorry, ganggu. Kau ni kenapa? Gila ke tarik aku macam tu? Aku tanya kau biar pilihan Cikgu Hania. Kau merepek apa ni lah? Aku nak kau pilihan Cikgu Hania cepat-cepat. Lepas tu tak apa kacau dah Abang Fahri aku. Oh, pasal si Fahri tu. Secara jujur aku beritahu. Dah lama tau aku perhati. Si Fahri tu takkan suka kat kau. Kau tak payah nak senja aku sangat lah. Yang penting sekarang ni kau dapatkan Cikgu Hania tu. Kalau dia dekat sini, semua benda ni tak jadi masalah, tahu tak? Jadi, kau rasa kalau aku couple dengan Cikgu Hania, si Fahri tu akan nak kat kau? Yang tu kau tak payah risaulah. Pandai-pandai lah kau handle. Yang penting sekarang ni kau dapatkan Cikgu Hania tu. Malaslah aku nak terlibat dalam rancangan jahat kau. Aku nak dapatkan Hania secara natural. Ni, sama-sama jatuh cinta. Dah, aku nak buat kerja ni. Cikgu. Tuan Fahri? Cikgu tadi bukan ke dengan teman... Teman istimewa? Yang istimewa... inilah teman istimewa saya. Dr. Ayu Syuhada. Hai. Ayu, ni Tuan Fahri Rakib. Oh, inilah Fahri Rakib yang kau dah jatuh, Cing. Jatuh apa? Tak, maksud Ayu, Tuan yang tolong saya daripada jatuh pokok mangga hari tu. Ingat tak? Oh. Okeylah, kalau macam tu saya pergi dulu. Cikgu hati-hati bawa kereta. Tuan pun hati-hati. Assalamualaikum. Kau ni kan Ayu, nyaris tahu dia tahu aku suka kat dia. Tapi betul lah dia kan. Yang kau suka sangat tu. Tapi kan, kalau kau dengan dia, aku setuju. Dah lah handsome. Baik pula tu. Kau rasa ni cara yang sesuai tak untuk aku? Dah lah. Banyak sangatlah berangan kau ni. Jom.
Mama, Ya. Mama tengah masak ni. Sekejap lagi kita makan dengan Kak Long, dengan Min. Mama. Angah nak beli rumah. Rumah? Rumah Yasmin. Mama tak pernah paksa Angah buat apa-apa keputusan. Dari Angah kecil sampai sekarang. Angah fikir yang terbaik untuk Angah tu pun dah cukup. Tapi Angah sangat keliru, Ma. Kalau Angah keliru, berbaliklah kat dia. Kadang-kadang, dia bagi kita ujian untuk kita kembali kat dia. Tahu, Ma. Tapi betul ke keputusan Angah ni? Dalam dunia ni, tak ada satu manusia pun yang yakin 100% keputusan yang dia buat tu betul. Termasuk Mama ataupun Angah. Tapi Angah masih risau lagi sekarang ni. Angah, kita cuma berjalan di atas ranting kehidupan yang mencabar. Kita tak tahu sama ada ranting itu kukuh ataupun rapuh. Doa Mama sentiasa ada untuk Angah. Angah pergi dulu, ingin dipelukmu. Ikatan? Ikatan apa, Nazir? Tiada lagi ikatan dalam hubungan kita. Kalau ada pun dah lama dah terkubur. Pergilah, Nazir. Nia. Abang buat apa kat sini? Abang ikut Nia kan? Tak, ni semua kebetulan je. Abang jangan nak tipu Nia. Abang memang intip Nia kan? Okey, fine. Abang mengaku. Tapi abang nak beritahu yang Yasmin dah setuju abang kahwin dengan Nia tau. Abang ni memang gila lah. Kalau bukan abang yang gila, Yasmin tu yang mental. Abang, tolonglah jangan kacau Nia lagi, okey? Nia, tunggu kejap. Dengar Abang, dulu abang nak lepas. cakap. Abang, Dengar dulu lepas. apa abang nak cakap. Lepaslah. Tunggulah, Nia. Dengar dulu. Lepaslah, abang. Apa ni? Yasmin dah... Apa ni? Main gasak dengan perempuan? Cikgu, okey? Kau pilih. Kau nak settle dengan aku ke nak pergi balai? Nia. Siapa ni? Kekasih Nia ke? Bakal kekasih. Nia, abang tanya ni. Kau ni apa hal? Ha? Baik kau belah sebelum aku tumbuk muka kau. Elvin. Abang, tolonglah. Pergi, please. Okey. Abang akan pergi. Tapi ingat abang takkan putus asa dengan Nia. Abang akan dapatkan Nia juga. Ya. Apa tu, cikgu? Bekas tunang saya. Terima kasih, Elvin. Ikan-ikan ni takkan naik sendiri tau kalau awak tenung je.
Tuan Fahri ni kan, tiba-tiba je muncul. Awak tak tahu ke saya ni ahli silap mata? Saya boleh muncul dekat mana-mana, bila-bila masa saja. Daripada cikgu tenung je air sungai ni lama-lama, lebih baik cikgu tenung je muka saya. Alamak. Aku dah salah cakap ke? Bakal suami tak jadi, maknanya itu bekas tunang Hania. Maksudnya Cikgu Hania masih kosong. Yes! Aku ada buat salah ke? Aku buat salah apa? Itulah kau, Fahri. Sombong sangat. Jual mahal sangat dekat Cikgu Hania tu. Engau dah aku ni. Lah kena anak mak ni. Apa yang ada dalam kepala otak kamu tu sampai kamu menong jauh sangat? Kamu ada masalah ke? Ya, masalah dekat balai tu. Banyak kerja tak selesai lagi. Masalah kat balai tu perkara biasa dah bagi kamu. Tak payah nak fikir. Sekarang ni kamu tolong mak. Tolong hantarkan makanan tu semua dah siap dah. Hantar ke surau. Kat balai kamu inspektor tau. Kat rumah, mak penguasa. Jadi kena ikut arahan mak. Okey. Okey, silakan. Dengan pantas. Ya. Mau je nak mak ni kenapa? Assalamualaikum, Mak Raha. Waalaikumsalam. Ayu! Ayu! Hai! Maaf, aku tak kenal kau. Kau siapa? Ayu, aku tahu kau marah aku. Aku mengaku memang aku silap. Silap? Silap kau cakap? Kesilapan kau tu tak boleh maafkan. Sampai mati pun, aku dengan Nia tak akan maafkan kau. Baru jadi doktor dekat overseas dan nak belakang. Tak apa, Ayu. Kau akan tengok kehancuran kawan baik kau sendiri. Assalamualaikum, Mak Raha. Waalaikumsalam. Sampai dah bakal menantu Mak Raha ni. Allah, comelnya. Apa pasal anak mak berdiri tercegat kat situ? Kemai lagi kamu tengok anak dara orang ni berkenan ke? Kalau berkenan, katakan yang mana satu pilihan hati, yang tudung merah ke yang tudung biru? Mak ni, tak ada lah. Malulah tu. Cikgu Alisa, jomlah kita masuk makan. Silakan. Yang Tuan tenung ni, anak dara orang. Kalau nak tenung, kenalah masuk Minang. Boleh kita tenung lama-lama atas Flamin? Belum lagi kot. Okey lah, kalau macam tu. Jadi tak payahlah nak tenung lama-lama. Takut jatuh dosa pula nanti. Cikgu Hania? Ada apa Tuan Fahri? Saya dengar tangan Cikgu Hania tu tengah sakit. Dah okey ke? Sakit sikit je. Sakit lagi hati saya ni. Tuan nak ubatkan ke? Saya tak rasa plaster saya cukup nak balut luka hati Cikgu Hania tu. Bagi plaster tu. Biar saya balut luka di hati saya sendiri. Oh, okey. Kalau macam tu, bagi balik hati saya yang awak ambil tu. Maksud Tuan?
Sebab saya nak cantumkan hati saya dan juga hati cikgu jadi satu. Alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang. Geram tau Ila. Berani Abang Farid pergi dating dengan Cikgu Hania tu. Cantik tempat ni. Abang Farid? Kita guna betul lah. Wani dah. Jangan pergi balik. Nia. Ni. Siapa? Anak Mak Raha call aku nak cakap dengan kau. Dengan nanti tolong tanya dia macam mana dia boleh dapat nombor telefon aku. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Hania. Harap-harap ada hal penting lah Tuan Farid call ni. Sampai call saya pakai nombor Alisa. Saya cuba untuk telefon Cikgu Hania tapi tak dapat. Cikgu marahkan saya ke? Kenapa pula saya nak marahkan Tuan Farid? Bukan Tuan Farid buat apa-apa pun. Lepas tu, kenapa macam tak nak jumpa saya je? Sorry lah kalau Tuan Farid rasa macam tu. Tapi saya pun manusia biasa juga yang Allah turunkan ujian. Saya minta maaf. Saya fikir mungkin saya ada buat salah. Salah Tuan Farid satu je. Tuan Farid menolak saya. Saya tak pernah menolak cikgu lah. Okeylah Tuan Farid. Saya nak rehat. Lagipun kepala saya tengah serabut. Esok pergi sekolah lagi. Okey, Assalamualaikum. Hania. Saya tak tahu apa yang awak nak, Farid. Awak cintakan saya ke? Ke awak suka saya? Tapi cara awak, saya takut, Farid. Saya takut saya hanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa dia marah sangat dengan aku? Apa salah aku? Hania. Kenapa aku asyik fikir pasal dia? Jatuh cinta.
Siapa? Saya pernah rasa sakit menyedihkan hati. Saya tak nak benda tu berulang lagi. Tak apa, saya tunggu cikgu buat keputusan nanti. Kalau awak ikhlas, insya-Allah Allah akan memudahkan jalan untuk kita. Kau dah buat apa dengan lelaki aku ni? Sampai dia tu 24 jam teringat dengan kau. Mungkin dia menyesal kot kahwin dengan kau. Kau dah pijak maruah Nia. Lepas tu senang-senang kau nak suruh Nia tu balik kat kau. Ya, aku tahu aku silap. Tapi tolong bagi aku peluang.